Sudah 2 orang lelaki datang bertemu aku menanyakan soalan benda yang sama. 2 tahun berlalu ada seorang pangkat pakcik, dan baru-baru ni ada lagi seorang lelaki umur dalam 40-an lah, berteriak bagi salam. Waktu tu aku ada dalam rumah buat sibukkan diri dengan agenda aku. Aku pun jawablah salam, keluar. Tak kenal. Tahu nak tanya apa? Tanya ni. Tanah ni nak jual berapa bilion? Nah, ni tanah. Ni. Berapa bilion nak jual? Nah. Aku tak terjawab. Nak letak harga berapa sen, berapa kupang, berapa duit, berapa ringgit pun aku tak tahu. Sebab tuan tanah ni nama dia Pak Kop yang tak pernah aku jumpa. Mungkin sudah jenazah. Dan menjadi masalahnya sampai ke hari ini sudah hampir 6 tahun anak beranaknya tak nampak pun kelibat langsung datang menjenguk, membersihkan ni kawasan-kawasan tanah ni yang dah serupa hutan belantara. Sana macam hutan musang, tikus, bewak, semut merah, semut api, kengga sudah bercucuk-cicit berkampung di sini. Harimau, singa, unta, gajah, kuda pun temberang. Kalau nak percaya pun nuhal aku. Itulah dia. Sampaikan aku rimas mata menontonnya. Di belakang sana tanah batas tepi tali air. Aku jadikan milikku sendiri, macam tanah milikku sendiri. Tanah haram lah. Aku merobohkan rumpai-rumpai, rumput lalang yang bersemak samun, dan aku menubuhkan kebun tanaman sayur. Jom kita pergi tengok tanaman sayur hasil bumi. Daripada terbiar macam tu kan, buatlah duduk kampung. Daripada buat benda-benda yang tak dah. Ni kebun aku. Ni belum ni berhutan ni. Tinggi rumput sampai ke langit. Ni tahu kan sayur apa ni? Sekarang dah tengah hari, tak boleh siram lah. Pagi tadi dah siram. Aku jadikan kebun. Ni ni sebelah sana pun tu tanah Pak Kop kan ni. Tu batas tu boleh lagi tanam pili ke apa nanti. Ni hasil keusahaan aku. Baik sana. Tanah Pak Kop tengok tu, besar tu, luas. Dan minda aku juga sudah mencadangkan pada aku untuk aku merancang. Ya, aku pun memang teruja ni nak menternak. Kalau diizinkan aku nak dapatkan seekor kambing jantan, seekor kambing betina, teruna dan dara. Boleh membiak. Rumput-rumput sini ya. Habis memakan. Itulah. Azan Zuhur dah. Hormati azan. Okeylah.